Kau pernah kerja juga dekat macam Speedmart, Cotton On Benar. semua Aku tu? bukan Speedmart. Itu? KK. Okay, Mat. Bukan 7E. Okay. So aku pernah kerja 7E, aku pernah kerja Cotton On, aku pernah kerja dekat Sami Piramid kan ada rumah hantu tu. Okay. Aku pernah kerja kat rumah hantu tu. Damn. Aku Fimidon. Bergambar. Tak. So aku Fimidon aku suruh balik. Sial lah, aku yang kena. Ini masa Kau lagi takut. Ini selepas masa kau haters tu lah. Maksudnya macam betul. memang masa tu problem like offer ke apa? I mean aku sendiri pun tak approach mana-mana production lah. Tapi time tu aku aktif kat Instagram, aku buat lagu, aku penyanyi. Time tu dah start dah buat lagu. Dan time tu juga aku join gig, aku tengok Iqbal M, aku pergi gig, aku buat lagu, aku join teater. So time tu aku memang rasa yang aku hidup di dalam dunia indie lah. Yang aku pergi backstage, aku tolong gulung kabel. Dan aku nak survive ni. Malam-malam cabut banting, kau tahu yang orang pasang banting haram tu kan, cabut banting. Dapat RM50 satu malam. So maksudnya bila kau cakap macam ni, maksudnya kau yang memilih jalan tu lah. Aku memilih. I see. Bukannya offer tak datang maksudnya. Tak datang satu, tapi at any given time aku boleh je pergi mana-mana production. Cakap, saya nak berlakon, ada job bagi tahu lah. Boleh je. Tapi time tu aku dah selesa itu. Tapi bila lama kelamaan aku nampak yang macam financial family aku makin problem sikit lah. Faham tak? Bukan sebab family aku tak cari duit, sebab aku duk minta duit dia orang. Faham tak? Saya tak boleh aku nak depend on dia orang juga. So aku kena buat duit juga lah. So time tu lah aku nak this time for real Tuhan tak nak bagi aku berlakon kan, tak nak bagi job, tak nak offer kan. Aku pun ego tak nak bagi casting. Aku nak kerja kat Sami Piramid. So aku kerja Sami Piramid. First day aku kerja tu aku dapat satu job. Dapat satu job sehari gaji aku RM4,000 Mat. Wow. Kau kerja apa? Tapi iklan TVC. Iklan. So aku masuk ego. Aku lupa ego ni pun Tuhan punya. Tuhan punya ego lagi, dia maha ego, dia lagi power. Kan? So aku cakap tak nak. Aku cakap dia. Wow. Iya, sebab first day aku kerja Sunway tu. Dapat offer, aku cakap tak nak. Engkau masa aku 2 tahun aku tak ada job, kau tak bagi apa-apa. Mempersoalkan. Aku cakap tak nak. Kau bila aku ni baru kau nak bagi aku RM4,000, aku hamak sangat RM4,000 tu aku kata. Sunway lagi keras kehidupan je dan Kerja lagi gila babi. Aku kerja 2 tahun. Kerja aku 2 bulan. Gaji aku 200. Sebab aku lupa nak punch card ke apa benda jadah hawa semua aku tak tahu. 2 bulan 200? So ada yang aku join, ada yang sebenarnya bukan shift aku kerja juga, aku tak tahu, so dia tak kira nama aku. Faham tak? Benda-benda yang aku masuk pun tak bertanya, aku masuk nak kerja je. Masuk pun sebab kawan kerja situ, aku pun nak kerja di situ. Tapi Tuhan punya susunan ni power. Aku punyalah menangis semalam tu. Aku dapat gaji aku 200. Aku pun marah. Aku nak call siapa aku tak tahu. Tiba-tiba aku dapat message. Aku cakap, Fimi, awak masih available ke? Job yang saya offer awak 2 bulan lepas tu delay lah. Kita nak shoot minggu depan. Dapat RM4,000 tu. So dia cakap apa? So Tuhan cakap, kau punya ego, kau punya rezeki, aku kontrol. Lagi power lah. Aku mesti okay Tuhan, aku ambil. Okay Tuhan, aku ambil. Aku ikut kau. Kira macam daripada 200 tu dapat RM4,000 lah. Dapat RM4,000 yang sepatutnya aku tolak dulu. Kita kalau sekarang kau nak tolong aku, Mi ambil asuh. Tak payah duit kau, aku tak nak. Siap duit kau. Aku hamak sangat je. Kau rasa lagi 2 bulan kau nak bagi aku lagi 10. Tak ada dah. Betul. Tak ada dah. Banyak brother, tak nak. Tak payah kan. Fimi Don contoh kau DM aku cakap, bro tak nak bro. Buat apa kau nak join podcast korang ni? Tak nak sorry tak payahlah. Kau rasa lepas bila korang dah berjaya, dah buat nama, korang akan invite aku tak? Tak ada bro. Confirm dulu masa kita tak ada apa, budak ni tak nak support apa. Faham tak? Itulah seumpama. Itu manusia. Kita akan macam tu tak tahu. Tak tahu kan. Contoh manusia. Macam tu. So kalau nak katakan maha pemurah dia, garang dia juga kan. Kalau nak katakan kau dia lagi gangster bro. Kan. So pada saat itu aku rasa sepanjang kehidupan aku, berapa banyak kali aku kena sepak dengan Tuhan. Dan sepak itu tak menyakitkan pun.